النبي والصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صلى الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا
حبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صلى الله وسلم عليه. Kerinduan buat penghulu bumi Madinah, Sayyiduna Rasulullah. صلى الله وسلم عليه. Kerinduan buat penghulu bumi Madinah daripada sekalian makhluk Allah adalah cerminan daripada kerinduan Rasulullah kepada sekalian alam ini, kerana baginda adalah rahmatan lil alamin. Sallallahu sallam alaihi. Kerinduan Rasulullah kepada seluruh alam ini, sekalian makhluk yang diciptakan oleh Allah, adalah cerminan yang menzahirkan kecintaan Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan seluruh kita semua dengan berkat Rasulullah sallallahu sallam alaihi. Saat mendengar beberapa daripada hati-hati yang telah berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, lalu mereka bakal bertemu Rasulullah di Madinah. Lalu perindu-perindu yang berada di tanah air sendiri yang kejauhan daripada tanah suci kota Madinah merindukan dan mengirimkan salam kepada para haji-haji yang bakal bertemu dengan Rasulullah sallallahu sallam alaihi. Semoga salam yang dibacakan dan jua dititipkan dan jua dikirimkan penuh dengan penghormatan dan jua kerinduan bakal terbang ke Madinah dan sampailah ianya dibacakan di depan kekasih Allah.
Lalu dijawab oleh semulia-mulia makhluk Allah, sebagai tanda rindu kepadamu ya Rasulullah. Sallallahu sallam alaihi. Moga diundang oleh Rasulullah, moga dipanggil jemputan ke tanah suci, moga Allah membersihkan hati-hati kami, memperbaiki adab-adab kami, meningkatkan ta'zim kami kepada kekasih ilahi Rasulullah sallallahu sallam alaihi. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah siarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkat menangis di Raudhatul Jannah di suatu malam bulan yang penuh cerah. Baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Sidna Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkok Nabi sangat putih melepas, tiada berdaki
umpama pantulan perak. Bahagia yang luas alam menjadi hitam. Janganlah berhias menatap tentera. Tuhan kita kemas saling kuat menggenggam. Bukanlah tertewas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Lembutnya ikan mayang tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi, helaian bulunya tetapkan terus wujud. Hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jago, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Allahu 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 Allah, ya Allahu Allah Habibi Rasulullah. Nafas berbau wangi berbagas duri, sukakan bersugi yang bungsu dihindari. Tak pernah memuak kecucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Berjarak gigi hadapan cahaya kelihatan, segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Allahu 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 Allah Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah.
حبيبي رسول الله rindu kami kepada bumi Madinah takkan terubah walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap merindukanmu ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan EJK Biro Bahagian Dakwah, Cik Movi, dan juga kepada seluruh daripada EJK Masjid, timbalan pengerusi dan juga pengerusi, dan seluruh daripada ahli qaryah ataupun jemaah, ataupun daripada mana-mana sahaja yang telah hadir pada malam ni. Allah telah menghimpunkan kita sama-sama di salah satu daripada rumahnya yang mulia dan juga barakah, di Masjid Al-Fatih. Jadi macam mana bila dengar ucapan permulaan daripada pengurusi majlis sebentar tadi, kata bahawasanya ustaz yang sepatutnya pada malam ni selalu kuliah itu Ustaz Lutfi sudah berangkat ke Tanah Suci. Apa perasaan kita bila kita selalu melazimi tengok orang tu ada dalam kuliah, tiba-tiba hari ini kita dengar dia pergi ke Tanah Suci. Jauh di sudut hati kita mengimpikan perkara tersebut. Apa perasaan kita kalau kawan-kawan yang kita selalu main solat sekali, duduk satu saf, tiba-tiba dia main bagi tahu kepada kita bahawasanya dia nak berangkat dah, pergi ke Tanah Suci, nak pergi ke umrah ataupun haji. Tiba-tiba dia habaq nak pergi Madinah. Rasa macam mana? Hati kita ni rasa kalau macam zaman orang tua-tua dululah, yang nak pergi ke Tanah Suci ni kan kena hantar ke kot pelabuhan kapal. Pakcik-pakcik sini mesti ada lagi yang pernah hantar orang pergi haji naik kapal laut tu. Kita babai kat orang atas kapal laut tu, depa babai pada kita yang di bawah. Bunyi bertolak kan. Elok depa bertolak tu, seakan-akan sebenarnya mereka telah berlayar bersama dengan hati kita, jiwa kita. Kita rasa kita punya kapal tu dah naik ke atas, kita punya hati tu dah naik sekali atas kapal bersama dengan mereka. Tapi kalau kita belum berpeluang, dah tentu ada jemaah di sini dah jumpa Ustaz Lutfi dulu, kata Ustaz nanti sampaikan salam kami pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Sini. Jadi lebih dahulu Ustaz ucap terima kasih kerana sebenarnya banyak surprise Ustaz dapat pada malam ni, iaitu Ustaz sebenarnya dah lama tak jumpa Encik Movi ni, berapa tahun lah. Dan Ustaz dah tak pakai telefon semenjak daripada tahun 2022. Ustaz dah tak pakai telefon. Jadi orang nak kontak ke apa semua nak murid dan nak murid ni. Waktu kami duduk di Tanah Suci baru ni, tiba-tiba Ustaz Marhan bagi tahu Ustaz daripada Masjid Putih, Masjid Fatih nak panggil Ustaz Abdul Hadi.
Jadi waktu tu kan, Ustaz excited tahu-tahu kata adalah masjid tersebut adalah masjid ni. Kerana, ni surprise cerita pada anda. Pernah satu ketika Ustaz mai sini, waktu tu tengah buat bangunan tepi ni kan. Ada bangunan tepi ni. Jadi mereka ada sedia tabung siapa yang nak infakkan juga. Macam tu lah kan. Jadi waktu Ustaz singgah tu, Ustaz bercakap dengan cakap kat masjid ni. Ui, masjid ni macam masjid. Tak masuk ke dalam pun. Ni baru pertama kali masuk dalam ni. Kata, ada masjid cantik macam ni. No. Kata, Ustaz pun sebut kata, insya-Allah satu masa nanti, kalau Allah izin, saya sampai ke sini ya, rumah Allah. Saya sampai untuk baca selawat dan juga qasidah puji Nabi SAW. Ustaz sebut benda tu. Ustaz kata kat masjid ni waktu tu. Lepas tu, apabila tahu kata Ustaz Abdul Hadi di Penang tu, Ustaz pun excited lah. Kata, boleh tak Ustaz nak ikut sekali? Kamu, kalau kamu kuliah lah. Ustaz nak baca selawat qasidah di bawah. Kata Idan. Sebab pernah berjanji dengan masjid ni. Kan? Jadi tiba-tiba hari ni memang betul-betul hari ni dah sedang menghimbau rindu kita dengar selawat dan juga salam. Kita dengar qasidah sebentar nanti. Lagi 10 minit lagi kita akan baca qasidah yang terakhir penutup pula. InsyaAllah malam kita sampai pukul 9 ni. Kalau siapa nak panjang lagi, kena pergi ke Dewan Selawat lah. Sampai pukul 1 pagi ke, macam tu lah. Jadi, berita kedua surprise Ustaz mai. Bila Ustaz sampai tadi, Ustaz tengok Cik Mufiq, Ustaz tengok Allah. Sebab beberapa bulan yang sudah, sebelum Ustaz ke Tanah Suci, Ustaz pergi ke kawasan TMB punya bangunan. Itu, lalu situ Ustaz pun kata kat anak murid, dulu dalam ni ada seorang nama Cik Mufiq pernah panggil Ustaz mai masuk dalam bangunan TMB ni untuk baca selawat, qasidah dan sikit tausiah cerita bab cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih tak lupa. Waktu tu Ustaz dia tanya ada soalan. Apa khabar Cik Mufiq ni? Sihat ke dia? Duk tahu mana lah dia. Sebut gitu ya. Hari ni bila tengok beliau ahli masjid, beliau orang AJK masjid, rupanya beliau yang mesej. Baru tahu beliau yang mesej dengan anak murid ni. Kata, ya Allah ya Tuhanku. Kan? Teringat bagaimana suasana di dalam syurga nanti. Siapa kalau rindu dengan saudara-saudara dia nanti ni, dia hanya sebut saja seorang nama tu nanti, Allah Ta'ala akan hadirkan kawan tu di atas katil dia. Dalam syurga nanti, ala sururim mutaqabilin. Di atas katil masing-masing yang mewah akan saling berhimpun, bertemu. Masya Allah. Jadi, sesuailah sangat pada malam ni, Ustaz sebutkan bahawasanya para sahabat sangat rindukan Rasulullah SAW. Tadi, bila tukang azan-azan di sini dan juga sebagainya, kita teringat tentang seorang tukang azan Rasulullah SAW, namanya Sayyidina Bilal. Kan Rasulullah SAW dah menyebutkan bahawasanya al-mar'u ma'aman ahad. Ya, seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ustaz baru lalu kat masjid, hanya sebut ingin nak mai di masjid ni satu masa, nak mai selawat dan qasidah, dan baru hanya bertanya di tempat TMB tentang Cik Mufiq, Allah Ta'ala bagi jumpa di rumah dia, di Baitillah. Bagaimanakah pula mereka yang saling berkasih di jalan Allah, mereka yang saling cinta di jalan Allah. Lebih-lebih lagi para sahabat dengan Rasulullah, umat Nabi dan juga dengan Rasulullah SAW. Jadi satu ketika kerinduan Sayyidina Bilal ini, anda bayang Sayyidina Bilal ni kan selalu setiap kali mai azan ni, beliau kan mendahului waktu solat. Maksudnya tukang azan tu sampai dulu sebelum masuk waktu solat. Waktu solat sampai tengok dia dah ada dulu dah, sebab dia akan azan kan. Jadi bila beliau azan, beliaulah yang akan pergi ketuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ya Rasulullah, salah, katakan. Jadi ada satu ketika Nabi SAW agak kepenatan. Waktu tu baginda belum terjaga lagi. Waktu tu Sayyidina Bilal ketuk pintu, ya Rasulullah, salah. Sayyidah Aisyah kata, baginda sedang beradu, baginda sedang berehat. Sayyidina Bilal kata, tapi dah masuk waktu solat. Suara perkataan Sayyidina Bilal tadi didengari oleh Nabi SAW di dalam baginda jaga. Sudah masuk salat dah wahai Bilal? Sebab itulah ada satu dialog yang Nabi SAW suka cakap, menjadikan Sayyidina Bilal terngiang-ngiang, teringat perkataan tu. Iaitu apa dia? Sayyidina Bilal ni Nabi SAW suka cakap,
arihna biha ya Bilal. Maksudnya adalah, wahai Bilal, rehatkanlah kepenatan apa jua yang kami hadapi hari ini daripada kepenatan dunia dan sebagainya dengan azanmu, wahai Bilal. Maksudnya bila dengar Sayyidina Bilal azan tu, tahu masuk solat, itulah waktu yang paling rehat yang sebenar kalau manusia nak mencari. Rehat daripada kepenatan kerja, rehat daripada masalah yang fikir, rehat daripada mencari rezeki dan juga sebagainya adalah ketika mana dengar azan. Rehatkanlah kami, wahai Bilal. Hari ni sampai semua tukang azan, walaupun tukang azan di sini nama apa Cik Auf? Yusran. Orang tak panggil Cik Yusran, orang panggil dia Bilal jugalah sekali. Siapa tukang azan, orang akan panggil nama Bilal juga. Kerana pekerjaan yang dia buat tu adalah sangat mulia. Baik. Satu ketika, bila hari-hari Sayyidina Bilal dengar suara Nabi SAW, dan hari-hari Sayyidina Bilal azan untuk Rasulullah SAW dan sebagainya, apabila baginda SAW wafat, Sayyidina Bilal pun berhenti daripada azan. Berhenti daripada azan. Lepas tu Sayyidina Bilal minta izin kalau boleh nak pindah, tak mau duduk dalam bumi Madinah, nak pindah duduk di bumi Syam. Pasal apa? Kenapa? Kerana setiap sudut daripada Masjid Nabawi ataupun perjalanan daripada rumah beliau nak pergi ke Masjid Nabawi, semua ada cerita dengan Rasulullah SAW. Saya tak mampu duduk di sini lah, wahai Khalifah Rasulullah SAW. Iaitu Sayyidina Bakar Siddiq. Sayyidina Bakar Siddiq mula-mula tak bagi. Tapi akhirnya apabila ditekan-tekan berkali-kali, sampai Sayyidina Bilal kata, wahai ya Abu Bakar, Tuan dulu waktu bebaskan saya, kan cerita bebaskan Sayyidina Bilal itu, adalah tujuan untuk saya jadi hamba Tuan ataupun saya jadi hamba Allah? Hamba Allah, wahai Bilal. Jawab Sayyidina Bilal, kalau gitu tolonglah berilah izin untuk saya pergi duduk di bumi Syam. Saya tak tahan duduk di Madinah kerana terlalu rindukan Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Bilal duduk di bumi Syam. Apabila Sayyidina Bilal duduk di bumi Syam, jauhnya badan dan jauhnya tempat daripada tempat tinggal baginda dan juga jasad baginda yang mulia di Madinah, itu boleh memberi impak kepada hati kita. Sebab tu ada dalam ni, kalau yang belum pernah pergi buat haji ataupun umrah kan, yang belum pernah ziarah Rasulullah SAW, pergi ziarah. Jangan saya ambil, pergi ziarah. Pergilah jumpa Rasulullah SAW. Kerana takut impak tu bawa dalam hati. Satu ketika Sayyidina Bilal bermimpi bertemu Rasulullah SAW ketika beliau berada di bumi Syam. Tiba-tiba dalam mimpi tersebut, Rasulullah SAW menyebut, ya Bilal, ma hadhihi jaffah. Wahai Bilal, kejauhan apakah ini, wahai Bilal? Kejauhan apakah ini, wahai Bilal? Sayyidina Bilal bila dengar macam tu, makcik, bangun saja pada tidur, bersiap terus berangkat musafir ke Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinah, bumi Madinah ni sayu ataupun sunyi. Tiba-tiba bila sampai di sana, ni hari ni anda dengar puji-pujian Rasulullah SAW. Betul tak? Anda dengar punya selawat. Anda tahu tak? Mencari satu suara yang merindukan anda kepada Rasulullah itu adalah sunnah Khulafa' Ar-Rashidin. Bila Sayyidina Bilal sampai di bumi Madinah, Sayyidina Abu Bakar lihat, Sayyidina Bakar Siddiq minta, wahai Bilal, tolong azan macam mana kamu azan dulu di zaman Rasulullah. Tidak, wahai Khalifah, sungguhnya azanku hanyalah untuk Rasulullah SAW. Ini selepas Sayyidina Bilal pergi ziarah pusara Nabi, maqam baginda, nangis-nangis. Permintaan Khalifah pun beliau tidak perkenankan. Jumpa pula dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab tanya, wahai Bilal, azanlah seperti mana engkau azan pada zaman Rasulullah. Nampak? Dua orang Khalifah dah kalau ikut tu cari. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, tidak, azanku, suaraku hanya untuk Rasulullah SAW. Maka tiba-tiba ada dua orang anak kecil yang muncul. Tarik kain Sayyidina Bilal. Pakcik Bilal, Pakcik Bilal, tolonglah azan seperti mana Pakcik azan zaman nenda kami ada dulu. Siapakah gerangan kedua-dua anak kecil ini? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal bila melihat kedua mereka, Sayyidina Bilal nampak Rasulullah pada kedua mereka. Sayyidina Bilal nampak Rasulullah SAW pada kedua mereka, wajah mereka berdua. Merasa seakan-akan macam permintaan itu bukan permintaan daripada cucunda sahaja, bahkan daripada nenda mereka sendiri, itu Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Bilal pun azan
Kerana apa? Wahai Hasan, wahai Husin, sebentar tadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Umar minta untuk saya azan, saya tidak azankan. Namun di saat ini apabila kalian berdua yang minta azan, pakcik takut kalau sekiranya pakcik abaikan permintaan kalian berdua, di akhirat kelak permintaan pakcik pula diabaikan oleh nilda kalian. Oh, subhanallah. Sayyidina Bilal ajar untuk penuhi hasrat ahli bait Nabi SAW. Jadi Sayyidina Bilal pun naik azan balik. Bila Sayyidina Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah waktu tu terkejut. Terasa bagai, inilah azan pada zaman ketika baginda bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebahagian pada mereka kalau sedang berehat sudah mula bangun dan mengenakan pakaian sebab nak cari daripada mana asal suara tersebut tiba. Asyhadu an la ilaha illallah. Ramai daripada penduduk Madinah buka jendela tingkap untuk membenarkan suara azan ini masuk ke dalam rumah mereka semula. Seakan-akan sudah lama menjadi gelap, sayu, sepi dalam kehidupan kami selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka mulalah riuh rendah di dalam bumi Madinah. Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah, iaitu dengan perkataan maksudnya dalam bahasa Melayu kita, apakah Rasulullah sudah dibangkitkan semula? Apakah baginda sudah pun dibangunkan semula? Riuh rendah kerana suara ini mengingatkan mereka pada Rasulullah SAW. Lalu Sayyidina Bilal juga, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di saat ini Sayyidina Bilal pun terhenti daripada azannya. Apabila sampai saja nama Nabi Muhammad, beliau tidak dapat meneruskan lagi azannya. Dan beliau minta ampun, minta izin pada Sayyidina Hasan dan Husin. Kerana setiap kali bila beliau menyebutkan nama Nabi Muhammad, tak lama lepas tu beliau akan jumpa wajah tersebut yang mengisyaratkan suruh qamat. Macam tu. Bila sampai di sini tak ada kekuatan lagi dah. Kerana apa? Azan mereka, suara mereka adalah untuk Rasulullah SAW. Maka penutup pada malam ni adalah, iaitu sebelum Sayyidina Bilal meninggal dunia wafat. Beliau kan sebelum ni pernah kena seksa dahsyat. Dibaringkan di atas pasir yang panas, padang pasir yang panas, diikat. Diletakkan dengan batu yang panas di atas dada dengan berat. Dipaksa untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad. Lalu dia tetap berzikir dengan kuat. Ahadun ahad. Jadi beliau pernah merasakan azab sekuat itu. Tiba-tiba datanglah sakaratul maut, iaitu sakarat nak meninggal dunia. Bila mai dekat nak meninggal dunia, sakarat ni maksudnya kemabukan untuk nak meninggal dunia ni. Waktu ni selalunya orang dah tak sedap dah. Kita suruh sebut Allah pun belum tentu orang tu mampu untuk sebut Allah. Anda bayang, waktu itulah isteri Sayyidina Bilal kata apa? Wa karabah, wa karabah. Maksud dia adalah, Habila, inilah saat yang paling duka. Inilah yang saat paling duka lara. Inilah saat yang paling paling rasa terseksa. Tiba-tiba bayangkan, apabila sang isteri sebut begitu, Sayyidina Bilal masih lagi dalam keadaan sakarat tadi, sempat bagi pembetulan, correction kepada isteri beliau. Beliau jaga sebentar sebelum hembuskan nafas terakhir, beliau sebut, Balwa tarabah, balwa tarabah, ghadan alqa Muhammadan wa hizbah. Bahkan inilah saat yang paling bahagia, wahai isteriku. Kerana esok
aku bakal bersama dengan Nabi Muhammad SAW wa hizbah, dan siapa yang telah bersama dengan baginda SAW. Jadi semua yang hadir pada malam ni, jadikanlah kerinduan kecintaan kita nak balik bersama dengan Rasulullah SAW. Karena yang bersama dengan baginda pasti akan bersama dengan Allah. Maka memandangkan ada lagi 10 minit, mainlah. Inilah qasidah yang terakhir yang Ustaz sudi kongsikan, insya-Allah, dan doakan. Ustaz pun esok lusa pun berangkat ke Tanah Suci juga. Akan berangkat ke sana. Walaupun baru balik, walaupun tahun ini ada 7 kali jadual bakal ke Tanah Suci, umrah dan juga haji, tapi tetap rindu setiap kali pulang. 1000 tahun bersama Nabi rasanya bagai satu hari. Sehari tanpamu Nabi bagai juta tahun menanti. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi doakan kepada Ustaz, dan Ustaz doakan semua yang ada di depan mata ni. Moga Allah Ta'ala hadirkan dengan mengingati untuk berdoa pada kalian di padang Arafah, insya-Allah. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah. Selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Hamko bolana ya Rasulullah. Hamko bolana ya Habib Allah. Undanglah kami ya Rasulullah. Undanglah kami ya Habib Allah. Moga ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat jauh, benar ku terpisah denganmu Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Benarkan terpisah denganmu Nabi di Madinah. jangankan pula ku Dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir
hatiku tetap rasa khawatir, apakah kita akan terpisah. Bantulah cintamu ya Allah. Hamdulillah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Habib Allah, Habib Allah, undanglah kami ya Rasulullah, ya Rasulullah, undanglah kami ya Habib Allah. Tiap kali ku berjalan memandang batu di jalanan, mengingatkanku batu Mekah. Salam kepada Rasulullah, tiap waktu ku ingin makan, teringat baginda kelaparan, jarang sekali kekenyangan, hingga saat dijemput Ar-Rahman. tiap kali ku ingin marah, cacian ketika berdakwah, teringat aku darah Rasulullah mengalir sepanjang batu di arah, saat ku memandang bulan, teringat peristiwa belahan, saat ku memandang Ka'bah, teringat perpindahan qiblah. Baca Al-Quran, teringat Tuhan, wahyu turun berpenuh badan, baginda Quran yang berjalan di satu ini bersugi, teringat peristiwa baginda Nabi, hingga saat dijemput Ilahi masih ini bersihkan manakan mungkin dapat lari dari mengingatimu Nabi. Jika amalan setiap hari ialah sunnah baginda Nabi, manakan mungkin hatiku sunyi dari limpahan rahmatmu Rabbi. Jika lisanku setiap hari bersalawat padamu Nabi, bersalawat padamu Nabi. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Sama-sama kita salawat.
Salamullah على ياسين Allahumma ya Allah, pilihlah kami ke tanah suci Makkahul Mukarramah menunaikan umrah dan haji. Wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, mendapatkan keridaan-Mu, bertawaf di Baitillahil Haram, berdoa di depan multazam, minumkan kami dan wudukan kami dengan air Zamzam. Ya Allah, jadikan kami tuyufur Rahman. Jadikanlah haji sekalian mereka yang telah pun bakal dipilih-Mu sebagai haji yang mabrur dan diterima-Mu ya Allah. Tiada riak padanya dan jua sombong ya Allah. Syafaatkanlah kami, berikanlah taufik inayah-Mu untuk kami berpuasa di 10 hari daripada awal bulan Zulhijjah ataupun pada hari wukuf di Arafah. Pilihlah kami untuk sampai ke bumi Madinatul Munawwarah, berjalan melalui pintu Babus Salam, berdiri depan maqam baginda, membaca salam. Ya Allah, moga mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak ya Allah. Salamullah ala Taha Salamullah ala Yasin. Namamu kan terus terpahat di hati kami wahai Sidna Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Akan tetapi terimalah jasadku yang semakin lemah, izin padanya dapat ziarah, kuburkan dia di Madinah agar roh beroleh syafaah dari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah saatku di alam barzah. Hadirlah ya Rasulullah, hadirlah ya Habiballah, hadirlah ya Safiyallah saatku di alam barzah. Qubulana ya Rasulullah, qubulana ya Habiballah. Undanglah kami ya Rasulullah, undanglah kami ya Habibullah. Hanya Allah Maha menyaksikan
Hanya Allah yang maha menyaksi kecintaanmu yang berada di hati. Kan ku bawa walau selepas mati. Moga bertemumu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu sallam alaihi. Yang baik kepada Allah, buruk rahmah kepada Ustaz sendiri. Terima kasih ya Allah dan berkenankan hasrat di hati di satu ketika untuk memuji Nabi dan juga berselawat di dalam masjid Fatih di sini ya Allah. Terima kasih kerana menemukan dengan orang-orang yang pernah kami bertemu dahulu itu masa dah berjasa kepada kami, dan juga terima kasih kerana menemukan dengan sahabat-sahabat yang baru dan juga rakan-rakan jemaah di sini. Terima kasih ya Allah. Moga kita semua mendapat syurga Firdaus bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ampunkan Ustaz, maafkan Ustaz. Jadi nanti kita bertemu lagi insya-Allah. Jadi Ustaz serah balik kepada mana dia? Cik Wafiq mana dah? Yang depan insya-Allah serah balik pada pengurusi majlis, dan pada 20 hari Sabtu ni malam ni ada majlis sejuta selawat yang anda akan dengar selawat dan qasidah yang begitu lama dan juga panjang dan juga merdu syahdunya kalau siapa yang berkesempatan untuk pergi ke dewasa insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.